Ramai orang tanam pokok bunga kertas sebab cantik. Tapi kalau ada kencing manis, duri pokok ni bukan benda main-main. Duri bunga kertas ni tajam, keras dan mudah tercucuk masa tengah berkebun atau bersihkan laman. Untuk orang biasa, luka tu mungkin sembuh dalam masa sehari dua. Tapi untuk pesakit diabetes, luka kecil boleh jadi mimpi ngeri. Sebabnya, peredaran darah mereka perlahan, tisu kurang oksigen dan sistem imun pun tak sekuat orang sihat. Luka yang kecil boleh jadi bernanah, lambat sembuh dan dalam kes serius, ada risiko komplikasi yang terpaksa dirawat secara pembedahan. Kalau sekarang pun dah rasa mata makin kabur, kerap kencing waktu malam, cepat haus, itu bukan tanda biasa. Ramai yang mula ikhtiar awal dengan jus. Jadi sebab herba dalam dia macam tebu gajah dan mas cotek, bantu turunkan gula darah secara semula jadi. Kalau nak ikhtiar cara herba yang lebih selamat, klik beg kuning sekarang. Jangan tunggu luka kecil jadi masalah besar.